Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Kementerian Pendidikan merakamkan ucapan takziah kepada keluarga murid yang meninggal dunia kerana ditikam di sebuah sekolah di Selangor pada hari ini. Kementerian Pendidikan akan bersama-sama dengan ahli keluarga untuk memberikan sokongan dan apa-apa juga bantuan yang diperlukan dalam menempuh saat getir ini. Kementerian Pendidikan KPM memandang serius insiden jenayah yang berlaku antara pelajar dalam kawasan sekolah, termasuk kes yang melibatkan kematian dan rogol baru-baru ini. Kami tidak menganggap kes-kes ini sebagai kes terpencil. Kementerian Pendidikan melihat insiden-insiden ini sebagai satu tamparan tegas kepada kami untuk melakukan lebih banyak usaha bagi memperkukuh keselamatan pelajar dan kesejahteraan mental mereka. Kementerian Pendidikan sedang bekerjasama rapat dengan Polis Diraja Malaysia (PDRM) untuk memperkukuh pemantauan di semua sekolah. PDRM akan memaklumkan langkah-langkah keselamatan tambahan yang akan dilaksanakan bagi memastikan kawasan sekolah benar-benar selamat untuk pelajar. Ini termasuk dengan meningkatkan kawalan di sekolah. Merujuk kepada kes kematian yang berlaku pada hari ini, sebuah jawatankuasa khas telah ditubuhkan untuk menyiasat semua aspek dalam kes ini secara tuntas, telus dan adil. Bagi membantu siasatan, pentadbir sekolah yang terlibat akan dipindahkan di Pejabat Pendidikan Daerah sehingga siasatan selesai dijalankan. Selain itu, pasukan kaunselor dan guru bimbingan kaunseling telah digerakkan bagi melaksanakan program intervensi sokongan psikososial kepada murid, guru dan seluruh warga sekolah yang terkesan. Kementerian Pendidikan berikrar kami akan menggandakan usaha sedaya upaya untuk memperbaiki kelemahan sedia ada untuk memastikan kawasan sekolah adalah kawasan selamat untuk anak-anak. Saya memohon semua pihak, sekolah, ibu bapa, komuniti dan pihak berkuasa untuk kita bersama-sama memainkan peranan. Keselamatan pelajar adalah tanggungjawab kita semua secara bersama-sama. Dan setiap sekolah perlu menjadi kawasan selamat untuk anak-anak kita belajar dan membesar. Itu kenyataan yang saya berikan.